Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu berita yang menggemparkan kita semua, keputusan PRK Air Kuning. Sangat-sangat mengejutkan kita semua. Yang kalah kena terima hakikat, yang menang jalankan tanggungjawab anda. Di sini aku nak bagi tahu keputusan PRK Air Kuning. Pengundi Melayu sebanyak 91% menyokong Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan. Ini kerana kesan dari amanat Eddie Bawang yang menyuruh pengundi di PRK Air Kuning tangguh umrah dan haji. Yang kedua, berkenaan dengan Sungai Babi. Ini sangat-sangat mengecewakan pengundi-pengundi di PRK Air Kuning kerana PN dah tak ada modal nak memperjuangkan untuk rakyat di Air Kuning. Yang kedua, pengundi Cina solid 100% menyokong BN dan Kerajaan Perpaduan. Yang ketiga, pengundi India 85% menyokong Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan. Kesimpulannya, PRK Air Kuning menyebelahi Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan dengan majoriti yang besar. Ini hanya ramalan aku saja.